Sekarang masa untuk berjuang. Ray telah menjumpai kuasa sebenarnya. Dia berazam untuk berjuang di dalam perang Rayonix ini supaya mendapat keamanan di dalam alam semesta. Rayonix ni berbeza, kata awak? Dia tu, budak yang bernama Ray tu, dia ada kuasa yang lebih kuat dari sains pedan itu sendiri. Dalam alam semesta ni perkara tu tak akan berlaku. Walaupun dia ada Ray Blood yang sebenar, tapi kuasa kami pun dapat hapuskan dia. Itulah yang saya fikir sebelum saya jumpa dengan dia. Sekarang pergi lawan. Rayonix yang menang dalam perlawanan ini akan jadi pemerintah di alam semesta ni. Gamora! Bertarung! Gamora! Hapuskan dia, Birdon. Dia akan hentikan perang ni. Benar. Komander, untuk hapuskan Ray Blood dalam perang Rayonix, sebab itulah dia berada di planet Hammer. Dan tugasnya ialah meningkatkan kuasa dia. Nampaknya awak tak berguna semasa berlawan dengan dia. Ya, awak memang bernasib baik aja. Birdon! Cepat pergi dapatkan dia, Birdon! Hati-hati! Baru Birdon tu beracun! Apa? Gamora! Gunakan gelombang getaran! Ray dah menang. Bagus! Dia dah hapuskan Birdon jahat tu! Tak mungkin. Bagus! Pada pandangan saya, Ray tu, dia mempunyai kuasa yang tak terhingga. Ada kuasa yang tak terhingga? Daya. Bawa saya kepada orang tersebut.
saya akan berjumpa dengan dia. Saya nak tengok sendiri sama ada itu benar. Baik, Komander. Kebelakangan ni awak selalu tengok Battanizer awak. Ya. Selepas dia dah habis berlawan, saya suka bercakap dengan dia. Saya rasa dia pun suka. Betul ke? Nampaknya awak dia kata yang kuat dengan mereka tu. Memang hebat. Jadi itulah rahsia dalam kuasa awak, ya? Awak lagi? Ray, saya nak cakap dengan awak. Ada apa? Awak tak cukup-cukup lagi ke? Kenapa awak selalu muncul dalam kapal Pendragon kami? Awak nak apa? Awak ni memang... Diam! Boleh diam sekejap? Ya. Ray, saya nak awak ikut saya. Sebab Komander Harlan nak jumpa dengan awak. Kenapa nak jumpa? Dia cuma nak jumpa. Kalau dia rasa awak betul-betul ada kuasa untuk hentikan perang tu, kami akan balik tempat kami. Dan kami takkan campur tangan dalam hal-hal berkaitan masa lalu. Dan cuba selamatkan dunia. Kami akan mengalami penghapusan dalam 50 tahun nanti. Baiklah. Saya akan ikut. Jangan ikut dia, Ray. Awak jangan percayakan dia. Mungkin dia sengaja nak perangkap awak. Saya akan ikut dia. Saya percaya pada dia. Ray, macam itulah ceritanya. Kalau Ray percaya dia, mungkin juga apa yang dia cakap tu adalah benar. Walaupun mungkin ini satu perangkap yang orang Pedan tu rancangkan. Mari kita ikut dia, bos. tak guna betul lah. Awak orangnya, ya? Rupa-rupanya awaklah Rayonix bumi. Betul tu. Bagus tu. Saya dapat rasa suatu kuasa dalam diri awak. Komander, sekarang awak dah percaya dengan kuasa yang dia ada. Baiklah. Kalau dah begitu, kami akan gunakan kuasa itu sebagai kuasa Pedan yang paling kuat dan paling berkuasa. Apa? Apa maksud Komander? Dial, inilah dia yang awak tak tahu. Mereka sedang nak mengubah arahan Pedan untuk menghapuskan kesemua Rayonix. Mengubah? Kami akan mengawal Rayonix. Dan kami boleh gunakan kuasa mereka sebagai senjata kami. Ini tak mungkin. Ini mungkin boleh. Bos! Awak semua! Ray! Alamak, apa benda pula ni? Okey. Awak tak apa-apa? Okey ke? Sakitnya. Inilah jaring elektrik. Bila dah terperangkap, tak siapa boleh keluar lagi. Lepaskan kawan-kawan saya sekarang. Baiklah. Tapi, sebelum tu saya akan kawal otak awak dulu. Kalau kami dapat mengawal Rayonix yang terhebat untuk dijadikan senjata, kami akan hapuskan Rayblood dan ubah masa depan. Kami akan elakkan penghapusan yang kami akan tempuh 50 tahun lagi. Dial, impian awak tercapai juga.
seluruh alam akan jadi milik kita. Semua kehidupan dikawal oleh teknologi kita. Sekarang, apa pendapat awak, Dial? Macam mana? Takkah ia satu rancangan yang istimewa? Saya takkan biar ia berlaku. Nanti dulu. Ingat sikit kawan-kawan awak tu. Dah. Awak okey ke? Nanti sekejap. Komander Harlan, awak dah janji dengan saya untuk melupakan masa lalu dan kembali ke masa yang kami wujud untuk bina planet kami semula dan gunakan kuasa Rayonix sebagai suatu senjata. Bukan kesalah. Nak buat macam tu, Komander. Tentera kami takkan benarkan. Dalam alam semesta ni, siapa yang ada senjata yang terhebat aja yang boleh hidup. Tidak. Ini adalah satu arahan yang penting daripada tentera kami. Konflik yang lama akan mencetuskan konflik yang baru. Ia akan berulang-ulang. Sebab itulah orang-orang Pedan. Dial! Komander Harlan. Orang Pedan tak ada yang pengecut. Tak guna! Komora! Kotak tarungan dibuka. Gemura dah datang. Komora! Selamatkan mereka tu! Itu King Joe Black. Cuba tengok mereka tu. Banyaknya. Macam itulah bagus. Sekarang tunjukkan kuasa Rayonix awak tu. Ray, larilah! Awak takkan boleh lawan mereka yang begitu ramai. Ray! Biarkan dia, Aruna. Tapi... Ray takkan melarikan diri. Tak kira dalam apa keadaan sekalipun ataupun musuh kuat. Sebab dia akan tetap berjuang. Lawan mereka! Gomora! Pergi! Litra! Miklas!
dia tu memang betul-betul kuat. Tapi, aku nak tengok sampai bila dia tu boleh bertahan. Je ke yang dia ada? Tunjukkan kehebatan awak. Hapuskan dia. Guna. Mereka itu terlalu ramai untuk dia. Tidak. Ray belum menggunakan kuasa yang sepenuhnya lagi. Hah? Awak jangan risau. Saya tak akan bunuh awak. Tapi, saya akan bagi awak rasa kesakitan supaya awak tak dapat lawan saya. Bos, apa maksud bos Ray belum gunakan sepenuh kuasa? Dia bermaksud nak risaukan awak. Dengar, Ray. Mungkin dia akan dapat kuasa awak dari persahabatan awak dan kawan-kawan awak. Itu kelemahan dia. Dia takkan kalah. Ray takkan mengaku kalah. Pergi dari situ. Tembak dia. Saya ni seorang pemburu. Saya bangga jadi orang pedan. Jangan mengalah. Lawan sampai percaya. Dial! Dial! Jangan bagi mereka lepas. Bunuh sebelum mereka lari. Nanti! Cepat lari! Jangan tunggu, lari! Baik. Ray, Lawanlah! Gomorrah! Litra! Miklas! Komander, cepat lari. Ini bahaya. Diamlah. Kita takkan lari. Teknologi pedal sangat canggih. Raksasa tak boleh kalahkan kita. teknologi yang tak ada perasaan.
adalah teknologi syaitan. Sekarang kami pula akan tunjukkan kehebatan kami. Sekarang berlepas. Pelancong Pedanium, dah pun bersedia. Bersedia untuk menyerang. Serang! Ya! Bos, semua King Joe Black dah terhapus. Kapal mereka nak larikan diri. Sekarang mereka nak keluar dari planet ni. Adakah mereka akan kembali semula ke sini? Tidak. Mereka takkan kembali lagi. 空に輝く幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君のFile pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ini ialah burung gunung berapi Bardo. Burung ni gunakan sayapnya untuk keluarkan angin. Paruhnya sangat beracun. Ia dikatakan sebagai haiwan yang paling terhebat di bumi ni. Dia bagi Gomora masalah. Tapi dia dah banyak tolong dia kan. Dan juga burung tu suka makan manusia. Jaga-jaga semua orang. Takutnya. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal.